Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar kursus SGDT 412 iaitu Trends and Innovation Digital Technology. Hari ini kami ingin membentangkan produk inovasi pendidikan kami iaitu Kembar Kata Dasar. Produk inovasi kami, Kembar Kata Dasar, merupakan bahan bantu mengajar interaktif bagi subjek bahasa Melayu yang memfokuskan kepada penggunaan imbuhan dan kata dasar. Selain itu, pembelajaran tata bahasa sering dianggap membosankan dan kurang menarik minat murid. Sasaran utama penggunaan produk ini ialah murid tahun 1 sehingga 3 di sekolah rendah. Dari segi potensi pasaran, produk ini mempunyai peluang yang baik kerana guru masa kini lebih cenderung menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21 yang melibatkan aktiviti hands-on dan pembelajaran berasaskan permainan. Selain versi fizikal, kami juga membangunkan Kembara Kata Dasar dalam bentuk permainan secara online bagi menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan selari dengan perkembangan teknologi pendidikan pada masa kini. Nak tahu tak, penggunaan versi digital ini membolehkan murid belajar di mana-mana sahaja, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Seterusnya berkenaan strategi kos dan harga dan keberlaksanaan produk. Antara bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan Kembara Kata Dasar ialah mountain board, kertas warna, printing, laminating, velcro serta bahan hiasan. Jumlah anggaran kos penghasilan bagi satu set produk adalah sekitar RM20 hingga RM25 sahaja. Dari segi strategi harga, kami mencadangkan harga jualan sekitar RM35 hingga RM45 bagi setiap set bergantung kepada saiz dan reka bentuk produk. Selain itu, produk ini juga mudah dihasilkan kerana tidak memerlukan teknologi atau kos yang tinggi. Dari segi pengkomersialan, versi online produk ini mempunyai potensi yang lebih luas kerana boleh digunakan oleh pengguna dari pelbagai lokasi tanpa memerlukan bahan fizikal. Terusnya saya akan menerangkan tentang pelan promosi pelaksanaan serta impak produk kami. Bagi strategi promosi, kami bercadang untuk mempromosikan produk ini melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook kerana platform tersebut sering digunakan oleh komuniti guru untuk berkongsi idea bahan bantu mengajar. Produk ini juga boleh dipromosikan melalui platform jualan seperti Shopee dan TikTok Shop bagi memudahkan guru mendapatkan produk dengan lebih cepat dan mudah. Penggunaan versi online juga membantu meningkatkan pelibatan murid kerana murid lebih tertarik dengan pembelajaran berbentuk permainan digital. Selain itu, elemen interaktif dalam permainan online dapat meningkatkan fokus motivasi dan daya saing murid semasa proses pembelajaran berlangsung. Produk ini memberi impak yang positif kepada murid kerana murid dapat belajar sambil bermain, meningkatkan fokus serta membina keyakinan diri semasa menjawab aktiviti. Dah tahu kan nak beli dekat mana produk kami? Kalau dah tahu, jomlah beli ramai-ramai. Bukan sahaja dapat membantu cikgu-cikgu di sekolah, malah ibu bapa yang berada di rumah yang ingin mengulang kaji dan ingin membantu anak-anak berjaya menguasai bahasa Melayu juga sangat digalakkan untuk membeli produk kami iaitu Kembara Kata Dasar. Jadi jom kita tengok cara untuk bermain. Action. Boleh baju kain. Untuk pengetahuan semua, permainan ini boleh dilakukan bersama 30 orang pelajar bersamaan satu kelas. Jadi, cikgu perlulah membahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan dan bermain permainan ini bersama-sama. Sebut. Buka.
Buka. Contoh ayat membuka. Saya membuka kotak hadiah yang diberi oleh kakak saya. Larang. Melarang. Kakak saya melarang untuk pergi ke taman sendiri. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah beli kembara kata dasar. Hanya RM35 saja. Dahlah murah. Berbaloi pula tu.